Tahukah anda, sebelum memohon ke universiti awam, politeknik atau kolej komuniti, anda wajib ada satu nombor penting, iaitu nombor PIN UPU. Nombor PIN UPU ialah nombor ID unik yang diperlukan untuk mengakses sistem UP online. Tanpa nombor ini, calon tidak boleh mengisi atau menghantar permohonan ke IPTA, politeknik, kolej komuniti dan juga MARA. Tempoh pembelian PIN dibuka dari 28 Januari 2026 hingga 15 Mei 2026, dengan harga hanya RM10.60 untuk lepasan SPM, STPM atau setaraf. Jadi, bagaimana cara beli? Cara pertama, pergi ke kaunter BSN. Bawa MyCard dan wang tunai RM10.60. Beritahu pegawai anda mahu beli PIN UPU. Anda akan menerima resit yang mengandungi nombor PIN, pastikan simpan baik-baik. Cara kedua, melalui mesin ATM BSN. Masukkan kad ATM, pilih menu beli PIN, kemudian pilih UPU. Lengkapkan maklumat dan resit akan dicetak bersama nombor PIN anda. Cara ketiga, paling mudah, secara online melalui MyBSN. Log masuk akaun anda, pilih pembelian PIN UPU, buat bayaran, dan nombor PIN akan dipaparkan dalam resit digital. Ingat, nombor PIN ini wajib sebelum membuat permohonan. Simpan resit fizikal atau digital dengan selamat. Jika hilang, anda mungkin perlu membeli semula. Jangan tunggu saat akhir, dapatkan PIN UPU anda lebih awal.